Okay, so Assalamualaikum, selamat petang. Okay, so kita dah pukul 2.36. Okay, so semua dah makan? Dah makan belum ni? Tadi dah rehat? Dah makan. Okay, Alhamdulillah. Okay. Alright, so ada masa 2 minggu lagi nak makan masakan mak kat rumah kan? Kan, ada 2 minggu lagi. Lepas ni dah masuk college, makan sendirilah. Okay. Alright, so kita teruskan kita punya apa orang kata sesi petang ini bersama dengan unit matematik Pusat Asas Sistem. So sebelum itu saya perkenalkan, saya Dr. Nur Hakimah binti Abdul Rahman, ketua unit bagi unit matematik di PASTEM lah. Okay. So mungkin saya rasa taklimat petang ni tak adalah ambil masa yang panjang sangat pun. Okay, sekadar orang kata briefing ringkas untuk pelajar semua. Okey, untuk apa orang kata persediaan awal lah. Okey, persediaan awal sebelum pelajar masuk ke kuliah minggu depan. Saya kena ada 2 account. Ya. Kaisara tolong mute Kaisara. Okey. Alright. Saya punya account Tak boleh kau. Okey, tolong mute mana-mana yang ter-unmute tu. Okey. So, untuk kursus matematik, okey, kita ada 2 semester yang pelajar perlu perlu ambil lah kursus ni, dan dia tiada pengecualian kepada mana-mana pelajar. Okey, semua wajib ambil. Okey, semua wajib ambil untuk matematik pada SEM 1 dan juga Maths pada SEM 2. Okey, so apa beza SEM 1 dengan SEM 2 ni? Okey, beza dia untuk matematik 1 kita akan belajar pada semester yang pertama. Okey, dan pada semester yang keduanya kita belajar pula adalah matematik yang kedua lah ataupun mathematics 2. Dan kalau you all perasan tadi, okey, untuk mathematics 1 dia punya kod adalah AMM 1114. Okey, apa maksudnya? 4 dekat belakang tu bermaksud 4 kredit. Okey, 4 kredit untuk kursus ini. Okey, lepas tu kalau kita tengok untuk SEM yang kedua, AMM 1124. Okey, so 1 and 2 dekat situ bezanya adalah untuk semester 1 dan juga untuk semester yang kedua. So semester kedua pun sama juga, masih lagi 4 kredit. Okey, masih lagi 4 kredit. Okey, jelas saya sampai situ? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada jelas Alright. Okey. Ni textbook. Saya rasa semua orang akan tanya pasal ni. Sebab apa? Sebab waktu belajar dekat sekolah dulu semua pakai textbook. Kan? Okey, buku teks semua dapat. Okey, tapi kalau bila you dah masuk dekat asasi ni, ianya tak diwajibkan. Okey, tak wajib pun nak beli ni. Okey, sebab kita ada alternatif lain, okey, di mana untuk semua nota-nota ataupun bahan pengajaran ataupun bahan kuliah, pensyarah akan kepilkan sekali nota ataupun textbook ni yang soft copy. Okey, yang soft copy. Jadinya terpulang kepada pelajar. Okey, pelajar boleh buat pilihan lah sama ada nak beli juga. Sebab ada setengah pelajar ni dia tak boleh. Dia kena ada juga buku teks. Kan? Ada pelajar macam tu. Ada pelajar dia sempoi sikit, dia kata okey tak apa, tak ada textbook pun tak apa. Okey, boleh fokus dekat kuliah. Okey, so terpulang. Kalau rasa nak beli buku, beli. Tak ada halangan. Okey, kalau rasa tak nak beli pun tak apa. Ianya tak diwajibkan. Okey, so untuk setakat ini kita gunakan rujukan utamanya adalah kedua-dua buku ini. Okey, Mathematics for Matriculation for semester 1 and semester 2. Okey, so yang warna kelabu sebelah kiri tu untuk SEM 1, warna biru tu untuk semester yang kedua. Okey, alright. Jadinya selain daripada 2 buku ni, sebenarnya ada lagi rujukan lain. Okey, kalau nanti pelajar semua tengok silibus, okey, silibus, di bahagian bawah silibus tu nanti akan ada beberapa senarai rujukan yang pelajar boleh rujuk. Okey, bukan sahaja 2 ni saja, tapi yang ni saya letakkan contoh lah. Okey, sebab setakat ini rujukan utama kami lah. Okey, untuk kedua-dua buku ni. Okey. Dah jatuh dah R tu duduk kat bawah. Okey. Alright. So, ini orang kata nyawa. Okey, nyawa pelajar bila belajar matematik. Okey, calculator. Okey, calculator ni dia banyak version. Betul? Banyak version kan? Okey, so kalkulator yang kita nak gunakan ataupun kita galakkan pelajar guna adalah kalkulator saintifik lah. Okey, saintifik yang
seperti yang tertera dekat gambar ni lah. Okey, Becky dah, dia punya R tu dah naik balik. Okey. Alright. So, kalkulator saintifik tu, okey, seperti dalam contoh gambar ni, ada yang warna pink. Dia sekarang ni banyak warna lah. Kalau sebelum ni semua warna hitam kan. Okey, ada yang warna pink, ada warna biru, warna hitam pun ada. Okey, tapi dia banyak version. Okey, banyak version ni ada yang dia punya spek. Spek dia rendah sikit. Okey, ada yang spek dia tinggi. Okey, so kita biasanya kalau untuk pelajar asasi di level asasi ni, dan juga you akan masih lagi gunakan kalkulator tu pada level degree nanti. Okey, kita galakkan pelajar untuk gunakan Casio seperti yang tertera dekat gambar Raja ni lah. Okey, 570 ni. Okey, kalau harga dia memang agak mahal sikit lah, agak mahal sikit, tapi mungkin pelajar nanti bila dah dapat bantuan kewangan, spend kan, tolak dulu duit tu khas untuk beli kalkulator. Saya rasa less than 100 lah, mungkin dalam 80 something macam tu je. Beli yang original lah, jangan beli yang fake punya tu. Nanti kan beli yang fake tak ada pula function-function yang sepatutnya ada kan. So pastikan pelajar memilikilah kalkulator masing-masing. Tak adalah wajib minggu depan dah kena ada kalkulator ni, tak. Guna je dulu mana-mana kalkulator yang you ada sekarang ni. So mungkin dalam dari masa ke semasa tu, kalau rasa mungkin ada duit lebih sikit, nak tukar kepada kalkulator yang high spec ni, silakanlah beli. Sebab apa? Sebab nanti waktu test, waktu final exam, pelajar kena bawa sendiri dia punya kalkulator. Kita tak sediakan. Pihak kami tak sediakan. Let's say lah pelajar tak bawa kalkulator, lupa nak bawa. Jadi tak bolehlah nak jawab soalan. Nak kira ke pakai tangan, pakai jari? Tak kan? So kena pastikan kalkulator tu sentiasa dibawalah. Dan kalkulator ni bukan saja maths. Kalau macam tadi fizik, kimia pun guna juga kalkulator, kan? So pastikan kalau boleh semua adalah kalkulator ni, and then jaga baik-baik kalkulator ni. Boleh setakat tu? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada Alright. Bagus, semua jelas ni, tak ada soalan. Next. Alright. Ini adalah learning materials. Maksud saya kat sini, apa yang pelajar apa yang pelajar perlu ada lah. Apa yang pelajar perlu ada. Sebelum tu ada soalan. Nak tanya tak boleh guna kalkulator S70. S70 ke tu? 570MS ke? Boleh, macam saya kata tadi lah, boleh je guna. Tapi mungkin dekat kalkulator tu dia punya ada function-function tertentu yang dia tak ada. Jadi dia jadi macam sedikit kekurangan lah, sebab nanti ada chapter yang memerlukan, dalam kita belajar tu memerlukan awak gunakan function sepenuhnya dekat kalkulator tu. So kalau sekadar nak mengira yang biasa-biasa tu tak ada masalah, boleh je guna. So kita galakkan pelajar kalau boleh yang alang-alang nak beli kalkulator kan. So awak belilah kalkulator yang high spec terus. Seperti yang dalam gambar tadilah contohnya itu. Saya menjawab Untuk learning materials, so untuk nanti bermula minggu depan, pelajar akan dibekalkan dengan silibus. Dekat sini saya tak tunjuklah silibus. Minggu depan awak punya pensyarah masing-masing akan briefing lah silibus untuk kursus matematik 1, and then you juga akan dapat teaching plan. Teaching plan. Teaching plan ni apa? Macam kita kata bukan diary lah, macam kita punya kalender. Kalender daripada week yang pertama sampailah week 14, apa yang you akan belajar. Mungkin chapter yang pertama akan habis minggu yang pertama je. Sebab apa? Sebab chapter yang pertama tu pendek saja ataupun simple je. So masuk minggu yang kedua, mungkin chapter yang kedua, masuk minggu ketiga, chapter yang ketiga dan seterusnya. Ada juga satu chapter tu dia akan makan masa 2 minggu untuk habiskan. So that's why pensyarah akan bekalkan kepada pelajar semua teaching plan lah. Teaching plan. Yang ketiga, slide note. Slide note ni adalah nota-nota kuliah yang pensyarah sediakan. Sama juga dengan kursus lain, kami punya nota semuanya dalam English.
Okey, tapi macam pagi tadi saya tengok soalan pelajar belajar dalam Melayu ke English. Okey, so masih juga sama. Kita akan orang kata dia punya domainnya English lah. Okey, tapi pensyarah akan mix lah. Okey, akan mix, okey, akan campur-campur lah supaya pelajar jelas, pelajar faham, okey, supaya orang kata selesa lah dalam proses pembelajaran tu. Okey. Itu untuk slide note. Okey, slide note ni pula pensyarah akan beri sebelum masuk sesuatu chapter baru. Okey, contoh dalam teaching plan kata awal minggu yang kedua nanti nak masuk chapter 2 dah. Screen cadat. Okey. Pensyarah kata awal minggu kedua nanti nak masuk chapter 2. So sebelum masuk minggu yang kedua, pensyarah akan bekalkan kepada anda semua material yang diperlukan untuk chapter 2. Okey, itu yang termasuklah dengan nota, termasuk dengan yang saya kata tadi textbook secara soft copy. Lepas tu akan ada sekali soalan tutorial. Okey, soalan tutorial. So soalan tutorial ni pelajar kena buat, kena cuba jawab. Kalau tak jawab tak tahu macam mana nak jawab soalan tu. So bila pensyarah dah beri soalan tutorial, lecture dah habis untuk bab tersebut. So pelajar kena buatlah, okey, kena try jawab soalan tutorial. Lepas tu pensyarah akan spend masa waktu tutorial. Okey, waktu tutorial untuk bincang soalan yang telah pelajar cuba buat tu lah. Okey, so yang tu nanti pensyarah bergantung kepada pensyarah. Ada pensyarah dia akan panggil pelajar pergi depan. Okey, you akan tulis you punya working tu dekat whiteboard. Okey, sama-sama discuss. So two way punya proses lah. Bukan kata pensyarah je duduk kat depan tu. Okey, so pelajar pun akan ke depan juga sebenarnya. Okey, alright. And then waktu tutorial ni tolonglah gunakan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab waktu tutorial kita kecilkan sedikit portion kelas tu. Okey, di mana kalau awak perasan senarai yang you dapat tadi, you akan dapat kuliah yang berapa and then tutorial berapa kan. Okey, so itu tujuan tutorial. Kita nak pelajar fokus. Okey. So kalau kata contoh awak kuliah 1, so dipecahkan kepada tutorial 1, tutorial 2. So waktu tutorial 1, pelajar tutorial 2 tak ada. So fokuslah, pensyarah fokus kepada pelajar T1 sahaja. Okey, waktu slot tutorial 2 nanti pensyarah tu fokus untuk pelajar T2 sahaja. So gunakan masa tutorial sebaiknya. Okey, dan waktu tutorial tu jugalah pensyarah memang sehabis mungkin akan gunakan semaksimum mungkin 1 jam tu untuk menerangkan balik ataupun kita bincang balik soalan-soalan yang ada dalam tutorial. Okey, jelas Okey, kalau tengok yang kelima tu klinik matematik. Okey, kalau pelajar semua perasan dalam dah dapat jadual ke belum? Jadual kuliah? Dah kan? Okey, kalau pelajar perasan dalam jadual kuliah kita ada klinik matematik pada hari Khamis. Okey? Klinik matematik ni. Okey, klinik matematik sakit ke? Okey. So, klinik matematik ni kita di awal semester ini kita akan berikan laluan kepada mana-mana pelajar yang dari dari bidang daripada waktu SPM dulu dia tak pernah ambil AdMat, ada kan? Okey, dia tak pernah ambil AdMat ataupun dia pernah ambil AdMat tapi mungkin result dia kurang kurang baiklah, mungkin dia dapat D ke ataupun mungkin fail ke. Okey. So, untuk pelajar-pelajar ini pensyarah akan letakkan anda di bawah klinik matematik. Okey, so apa tujuan klinik matematik ni? Okey, supaya pelajar ready. Okey, contoh macam tadi ada pelajar yang langsung tak pernah pun belajar AdMat. Okey, let's say lah 2-3 minggu lagi akan belajar tajuk matrices. Contoh matrices. So pelajar ni tak pernah pun belajar matrix ni waktu SPM. Jadi sebelum masuk chapter tu, pensyarah akan adakan klinik. Okey, dalam slot klinik ni 2 jam klinik, pensyarah akan seolah-olah pensyarah akan ajar balik apa basic-basic yang pelajar perlu tahu sebelum dia belajar matrices. Itu contohlah. Contoh saya ambil untuk topik matrices. Okey, so ini salah satu usaha ataupun alternatif yang pihak asasi lakukan, asasi sistem lakukan untuk pastikan pelajar-pelajar yang mungkin ada jugalah yang tertanya-tanya kan macam mana tak pernah pun ambil AdMat waktu SPM tapi macam mana nak belajar matematik dekat asasi ni. So jangan bimbang.
Okey, awak fokus betul-betul waktu klinik, waktu kuliah. Okey, insya-Allah. Okey, boleh follow apa yang pensyarah ajar. Okey. Alright, so yang satu lagi adalah bank soalan. Okey, bank soalan ni pelajar boleh dapatkan daripada daripada PSNZ. Okey, semalam pun dah ada taklimat daripada PSNZ kan. Okey, so pelajar boleh dapatkanlah daripada dia punya portal PSNZ. Yang ni biasanya bank soalan ni pelajar akan ambil sebelum nak masuk final exam. So you all boleh tengoklah soalan-soalan lepas. Okey, soalan kalau sekarang ni you cohort 9, mungkin nanti boleh tengok soalan cohort 8 macam mana. Macam itulah. Okey, bukan kata untuk maths saja untuk semua subjek yang ada final exam. So nanti boleh tengok bank soalan dekat portal PSNZ. Okey, jelas tak setakat tu? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada bagus sungguhlah. Hai. Okey, next. Tak ada, saya teruskan lagi. Okey, so nak bercerita tentang continuous assessment. Apa continuous assessment ni? Okey. Apa maksud dia? Penilaian berterusan. Penilaian berterusan ni yang perlu pelajar lalui ataupun pelajar kena ambil sebelum masuk final exam. Okey, sebelum masuk final exam. So untuk kedua-dua semester, SEM 1 dan juga SEM 2, untuk matematik ni kita ada quiz 1, quiz 2, test 1, test 2 dan juga assignment. Yang ni kita letakkan di bawah continuous assessment. So kalau pelajar total semua tu kita ada 50%. Okey, so 50% tu kita namakan sebagai continuous assessment ataupun dengan kata lain kita namakan dia sebagai carry marks. Okey, carry marks pelajar sebelum masuk final exam. Jadi sebelum masuk Dewan Exam tu, berapa dah markah yang awak bawa? Sebab apa? Sebab semua pelajar dia berhak untuk dapat 100%. Okey, markah dia semua 100%. Tapi macam mana dia nak pastikan supaya dia boleh dapatkan semaksimum yang mungkin lah daripada 100% tu. Kalau dapat 100%, orang kata syukurlah, alhamdulillah lah kan. Okey, so pastikan untuk continuous assessment, kebiasaannya kita galakkan pelajar, bukan galakkan, kita nak ataupun memang pelajar perlu dapat sekurang-kurangnya 35/50. Okey, orang kata bila dah ada 35/50 tu nak masuk Dewan Exam lebih senang duduk lah. Dengan istilahnya adalah kita senang duduk lah. Tak adalah orang kata terlampau di bawah. Sebab kalau kurang daripada 35, 50% lagi nak dapat ataupun nak kutip daripada final exam tu, dia sangat berisiko sebenarnya. Okey, sebab belum tentu lagi kita boleh kumpul 50%. Okey, 50% daripada final exam. Okey, jelas Untuk continuous assessment, ada apa-apa nak tanya tak? Continuous. Soalan dekat chat tu nanti saya jawab waktu dah habis Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya secara live? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey. Next, kalau tak ada next. Okey. So kita masuk kepada pembahagian kelas kuliah. Okey, semua dah tahu dah dia kuliah mana. So untuk subjek matematik ni, okey, kita ada 6 kuliah yang mana terdiri daripada 6 orang pensyarah lah. Okey, so kita mulakan dengan kuliah yang pertama, K1. Okey, so untuk K1, ada pelajar K1 kat sini? Ada kan? Ada yang ramai. Okey, so K1 akan diajar oleh Madam Mimi Syazwani binti Suhaimi. Okey, mungkin Madam Mimi boleh bersuara? Ada Madam Mimi tak? Tak ada Okey, so tak apa. Mungkin lepas ni kot. Okey. Alright, so mana-mana pelajar K1 boleh scan QR yang dipaparkan. Untuk pelajar K1 sahaja. Okey, scan Scan supaya awak boleh join group dengan Madam Mimi. Bukan.
Okey dah. Untuk K1. Semua dah scan QR untuk K1? Dah. Dah Okey. Next. Okey, next untuk K2 kuliah 2. Okey, kuliah 2 akan diajar oleh Madam Nurul Akidah binti Adnan. So Madam Kidah ada tak? Ada. Ada. Okey, silakan Madam. Saya serahkan sekejap untuk Madam Kidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk Waalaikumsalam. ada ke kat sini K2 dah tahu kan? Saya. Betul suara. Okey, kita jumpa nanti waktu kuliah minggu depan. Minggu depan dalam kelas saya lah K2, nanti kita jumpa di sana. Okey, kalau di sana kita berbeza sikit lah ya. Waktu kita belajar kita kena belajar. Waktu kita main kita kena main, tapi bila waktu belajar jangan main-main dengan saya. Okey, kita jumpa nanti insya-Allah. Terima kasih. Okey, alright. So thank you Puan Akidah. Okey, seterusnya. Semua dah sempat scan QR untuk K2? Dah Okey, good. Okey, next. Alright. So, next untuk kuliah yang ketiga, K3 akan diajar oleh Encik Muhammad Tirmizi bin Muhammad Lutfi. Okey, kalau chemistry pagi tadi ada Encik Wan Muhammad Tarmizi. Okey, ini Tirmizi. Jangan tukar jangan tertukar. So yang ni pun saya rasa student akan panggil Semizi juga sebenarnya. Semizi ada tak ni dalam Webex? Ada saya. Alright, okey Semizi saya serahkan. Alright, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke UMT. Nanti kita akan jumpa lah minggu depan untuk kelas online pertama kali. And then 2 minggu akan datang kita akan jumpa secara fizikal. So saya nak korang fokus lah dalam kelas saya. Kalau saya tanya soalan, saya nak semua jawab. Boleh tak? Boleh. Kalau korang Boleh. bagus. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Okey, jumpa nanti. Okey. Alright, okay. So thank you Semizi. Okay. Next. Untuk kuliah 4. Okay, kuliah 4 akan diajar oleh Puan Nurul Syahidah binti Abu Bakar, penyelaras kita lah yang selalu buat taklimat baru ni. Okay, Madam Syida ada ke dalam Webex? Madam Syahidah dia tengah meeting mobility sekarang. Tengah ada meeting. Okey. So, mana-mana pelajar K4 boleh scan QR untuk belajar K4. Okey, dah. Okey, saya kira semua dah scan untuk pelajar K4. Okey, next. Okey, untuk kuliah 5. Okey, K5. Okey, so K5 akan diajar oleh Dr. Herini binti Muhammad Fauzi. Okey, Dr. Herini ada tak? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so first of all, tahniah lah terpilih masuk PASTEM. And tahniah kepada pelajar K5 lah sebab dapat saya sebagai lecturer nanti. Okay, nanti jumpa next week, okay? Baras. Okay. Alright. Boy, berbabai-babai Okey. Alright, so itu Dr. Herini Okey, itu untuk kuliah 5. Scan siapa-siapa yang belum lagi scan untuk K5. Jangan pula nanti masuk minggu depan tak tahu duduk grup mana ni, tak ada grup. Okey, pastikan semua scan mana-mana yang terlibatlah mengikut nombor kuliah yang awak dah dapat.
Okey, dah untuk kuliah 5. Okey, and the last K6 saya akan ajarlah saya sendiri untuk pelajar K6. So pelajar-pelajar K6 ada kat sini? Nak dengar sikit suara? Ada. Ada. Okey. Sila scan. Sila scan QR tu and then masuk dekat grup. Okey, dah? Dah. Okey, Madam Mimi nak bercakap sepatah dua ke? Sebab tadi tak ni kan? Tak sempat cakap. Boleh? Boleh? Okey, Madam Mimi. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Saya Madam Mimi Syazwani binti Zaimi, pensyarah matematik di Pusat Sains Sistem. Saya akan mengajar kelas KY. K1 tu kuliah 1 yang terdiri daripada tutorial 1 dan juga tutorial 2. Okey, itu saja. Jumpa nanti di kelas. Alright. Okey, so tu kenal pensyarah masing-masing. Okey. So saya rasa itu sahaja yang yang daripada unit matematik yang saya nak share. Okey, so tak ada apa-apa dah. Yang lebih lanjut tu nanti pensyarah masing-masing akan berilah makluman dari masa ke semasa. Okey, ada soalan secara live tak sebelum saya baca soalan dekat chat? Miss, macam mana nak tahu list nama yang masuk bengkel matematik tu? Yang tadi Miss cakap MAT dia dulu DE dengan yang tak pernah belajar MAT tu. Okey, yang tu pensyarah nanti akan berikanlah. Okey, sebab tadi you dah tahu you group mana? Dah. Okey, K berapa? Haziq K berapa? Saya K5, T10. K5. Okey, so K5 nanti dengan Dr. Herini. So nanti Dr. Herini akan berikan senarai nama pelajar yang akan masuk klinik matematik. Okey. So untuk minggu depan kita tak mula lagi klinik matematik Untuk week yang pertama, klinik matematik kita tak mulakan lagi. So insya-Allah kita mula pada minggu yang kedua. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi tak soalan secara live? Saya nak tanya, kalau tak termasuk dalam klinik matematik, maksudnya kita tak ada kelas lah? Tak ada. Betul. Tak adalah. Maksudnya waktu tu kosonglah awak punya jadual untuk 2 jam tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, lagi? Ada soalan lagi? Okey, tak ada So saya baca soalan daripada awal dekat chat. Saya rasa soalan tu bermula dengan Muhaimin kot. Okey, Muhaimin Okey, Muhaimin nak beli kat mana textbook? Okey, textbook ni Muhaimin mungkin boleh secara online je lah Muhaimin Kami pun beli secara online je. Kami tak jual tu buku tu. So pelajar boleh cari sendiri, beli sendiri secara online lebih murah lah kot. Okey, kalau kata pelajar yang tak beli, tak beli, macam mana nak buat rujukan? Okey, so rujukan-rujukan ni ada tersedia di PSNZ. Okey, dekat kita punya library lah. Okey, cuma bilangan buku yang ada dekat library tu dia tak ada lah. Kalau kata you all semua 650, ada 650 buku untuk SEM 1, tak adalah macam tu. Okey, hanya ada beberapa sebab dia ada ratio dia kan. Pelajar berapa ramai ada satu buku. So memerlukan anda untuk buat pinjaman. Okey, buat pinjaman lah nak pinjam guna buku tu. Okey, selain daripada 2 buku yang saya tunjuk tadi, macam saya katalah, ada lagi rujukan-rujukan lain yang berkaitan. So pelajar boleh boleh cari je nak guna buku mana dekat library tu. Okey. Alright. So untuk pelajar-pelajar yang tak beli buku, boleh buat pinjaman dekat library. Okey. Alright. So next tak boleh guna. Okey, yang ni saya dah jawab dah tadi. Classwiz ni. Classwiz tu better lah untuk Classwiz untuk calculator tadi.
Okey, ada kawan dah tolong jawabkan Aiman punya soalan. Casio Classwave FX570. Okey, time exam ada formula tersedia ke? Bagus soalan Amirul. Dia terus tanya pasal final exam. Okey, ya, tersedia. Okey, tersedia. Tapi bukan semua formula tersedia. Okey, hanya certain formula sahaja yang berkait dengan chapter-chapter yang awak belajar semester tu, itu yang kami akan bekalkan dalam final exam. Okey, sama jugalah dalam test pun akan diberikan formula, senarai formula. Okey. Alright, lagi soalannya okey, ada juga Puan Mimi tolong jawabkan. Okey. Okey, Imran kata dia akan jadi pesakit klinik. Okey. Okey, kalau ada ambil AdMed, time SPM tapi nak hadir juga ke klinik, boleh tak? Boleh ke tak? Okey, dia macam ni tujuan sebenar klinik tu kami adakan adalah nak macam nak bantu kawan-kawan kita tadilah yang saya kata yang tak pernah ambil AdMed, yang mungkin waktu SPM pun dia punya AdMed kurang baik lah. Okey, so bukan kata, saya tak kata tak boleh, cuma kita pensyarah ni nak fokus, nak fokus kepada pelajar yang memerlukan. Okey, kepada pelajar yang memerlukan. Tapi benda ni saya rasa dari masa ke semasa mungkin akan ada akan ada perubahan ataupun akan ada tambah baik. So mungkin kalau you all beruntung, kita buka pada semua pelajar untuk join klinik. Tapi saya tak kata itu mungkin. Jadi bergantunglah, sentiasa mendengar arahan ataupun makluman yang diberikan oleh pensyarah lah. Okey, tapi tujuan utama klinik adalah untuk para pelajar yang tak ada AdMed ataupun dia agak sedikit lemah lah dalam matematik. Okey, jelas Alright. Okey, sama juga soalan Iskandar, nak mengukuhkan. So nanti pensyarah akan tengoklah, nak mengukuhkan tu maksudnya walaupun mungkin Iskandar dah ada AdMed, tapi kita akan tengok result AdMed Iskandar macam mana. Okey, hanya pelajar-pelajar yang berkeperluan lah kita akan letakkan dalam klinik. Okey, assignment melibatkan apa? Adakah presentation ataupun benda lain? Okey, Madam Mimi dah jawab. Nanti pensyarah akan terangkan dalam kelas. Betul tu, pensyarah akan terangkan. Tapi secara kasar, secara kasar saya boleh ceritakan kat sini untuk assignment kita pecahkan kepada sama ada pelajar buat presentation, sama ada pelajar buat video, ataupun untuk semester ini apa yang kami rancang adalah pelajar sediakan komik, komik dalam matematik. So untuk tahu details tu nanti pensyarah akan buat briefing lah untuk assignment. So assignment ni kalau you tengok portion dia tadi 20%, agak besar besar 20% tu. So pastikan pelajar boleh boleh dapatkan markah yang sehabis tinggi lah. Over 20 tu pastikan dapat markah setinggi yang mungkin. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok secara kebiasaannya untuk assignment ni lah pelajar boleh skor. Untuk assignment, untuk test, untuk quiz tu belum tentu lagi. Bukan belum tentu, maksudnya itu more tu macam you memang kena menjawab soalan berdasarkan apa yang you faham. Tapi kalau assignment masih juga memerlukan kefahaman, tapi yang ni assignment dia secara berkumpulan. Kalau kita tak faham mungkin tim kita boleh fahamkan. So itu yang akan menyebabkan kita rasa assignment itu sangat-sangat membantu pelajar lah. Alright. Assignment by group, ya betul, assignment by group. So nanti pensyarah akan pecahkanlah pelajar kepada beberapa grup. Kebiasaannya pelajar satu grup kita ada 4 hingga 5 sahaja. 4 hingga 5 orang sahaja. Ada yang tak dapat scan. Nanti mungkin Madam Mimi boleh share tak Madam? Link untuk semua kuliah dekat chat kuliah sama dengan tutorial lah kan? Tak sama.
kuliah is kuliah, tutorial is tutorial. Macam saya kata tadi, kuliah adalah pensyarah akan berikan lecture. Okey, ajar macam mana, okey, apa yang you perlu tahu untuk chapter 1. Okey, dia akan ajarlah macam you masuk kelas waktu SPM, waktu sekolah dulu. Okey, cikgu akan terangkan apa semua kan. Okey, itu lecture. Masuk kelas tutorial, dia lebih kepada perbincangan. Okey, perbincangan, pensyarah akan tengok, okey, jawab tak soalan ni? Okey, dia akan round kelas daripada depan sampai belakang. Pensyarah akan tengok, cuba tunjuk awak punya working untuk tutorial. Okey, let's say lah tutorial tu ada 10 soalan. Berapa soalan je pelajar boleh buat? Okey, kita tak naklah bagi 10 soalan, satu soalan pun tak buat. Okey, tapi kes ini terjadi ada je berlaku. Okey, pensyarah dah bagi soalan tutorial tapi pelajar langsung tak buat. Okey, bila kita tanya kenapa tak buat? Busy. Itu dia punya jawapan. Sedangkan kalau you tak pandai ataupun kalau you tak boleh jawab soalan tutorial, bermaksud you tak boleh juga jawab soalan exam. Okey? Sebab apa kata, soalan tutorial yang kita bekalkan tu seolah-olah macam apa yang you akan cuba jawab dalam final exam. Okey? Boleh Alright. Apa lagi soalan? Okey, untuk link tu nanti akan ada dekat chat. Okey, ada soalan daripada Aiman. Kalau maths ataupun admaths kategori average ataupun bagus, boleh masuk klinik matematik? Macam saya kata tadilah, kita lebih fokuskan ataupun kita lebih utamakan pelajar-pelajar yang saya sebutkan tadi. So, kalau rasa memerlukan lagi penerangan ataupun nak bincang lagi dengan pensyarah, kita ada slot consultation. Okey, consultation ni nanti pensyarah akan letakkan dalam seminggu tu. Okey, contoh T1 dengan T2. Okey, untuk maths kata Madam Mimi tadi kan. Okey, Madam Mimi akan letakkan untuk T1 katakan ini saya kata saja sebab saya tak tengok jadual. So let's say lah kalau kata T1, Madam kata consultation untuk T1 pada hari Selasa 12 sampai 1. Okey, contoh. Okey. Lepas tu untuk T2, Madam letakkan consultation hari Rabu 3 hingga 4 petang. Okey. So gunakan waktu consultation tu untuk datang bertanya soalan, okey, bincang dengan pensyarah apa yang you tak faham. So gunakan waktu tu dengan sebaiknya. Okey, sebab kadang-kadang bila pelajar nak jumpa pensyarah, you tak boleh nak tiba-tiba okey pergi ketuk je pintu. Okey, doktor ada tak? Madam ada tak? Tak boleh. Okey, kena tanya dulu, Madam free ke tak? Sebab kami pensyarah pun bukan kata mengajar sahaja, okey. Akan ada lagi program-program lain. Itu belum lagi masuk, nak kena masuk meeting ni, nak pergi program tu, bengkel apa semua. So, bila nak konsult ataupun nak jumpa dengan pensyarah, pastikan pelajar WhatsApp lah. Okey, sekarang ni kita ada WhatsApp, lebih mudah kan? Okey, WhatsApp je cikgu, pensyarah masing-masing. Okey, alright. Ada soalan daripada Krisha. Bagus soalan Krisha ni. Pernah tak ada yang fail maths tu? Macam mana saya nak jawab agak-agak ada tak? Agak-agak ada tak? Macam mustahil Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada. Okey. Semua pandai. Pandai pun. Tahu pun jawapan dia. Okey. So dia macam ni lulus gagal tu semua bergantung kepada pelajar. Okey, macam mana awak nak pastikan awak tak berada pada level gagal tu. So kita elakkanlah. Jadi pelajar kena tahu. Let's say lah untuk semester 1 pelajar gagal. Contoh gagal. Apa efek dia? Efek dia pelajar tak akan dapat sijil asasi. So maksudnya you belajar tu macam sia-sia je lah. Sebab tak dapat sijil nanti. Okey? So pastikan tak terjerumuslah ke dalam grup pelajar yang gagal. Okey? Alright, apa lagi soalannya? Okey, kalau tutorial nanti kelas maths macam mana? Tak faham. Okey, tutorial macam saya kata tadi dia pecahkan. Okey.
Contoh K1. Okey, K1 dipecahkan kepada T1, T2. Okey, dalam jadual cuba tengok. T1 hari apa untuk tutorial? Ada tak pelajar T1 kat sini? Untuk maths, bila you punya tutorial T1? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Saya pun tak hafal lagi ni jadual ni. Okey, let's say lah you punya kelas T1 tu hari apa katalah hari Selasa lah. Okey, hari Selasa pukul 10.11 contoh jadi pelajar T1 tadi dia akan pergi ke kelas tersebut. Madam Mimi akan tunggu, akan ada waktu tu dan sesi tutorial akan berlaku. Macam mana sesi tutorial ni? Sesi perbincangan soalan tutorial. Sebab tu saya kata tadi, sebelum masuk ke sesuatu chapter baru, pensyarah akan bekalkan kepada pelajar nota, soalan tutorial, textbook yang soft copy tadi. Jadi bila dah habis sesuatu bab tu, pelajar akan cuba jawab soalan tutorial. Akan jawab soalan tutorial. So soalan tutorial tu pensyarah akan bincang dengan pelajar dalam slot tutorial. Sebab tu saya kata soalan waktu slot tutorial tu cuba fokus sehabis yang baiklah. Macam tu sebab dia lebih kecil. Dia dibahagikan kepada 2 kumpulan. Tak adalah ramai macam kuliah. Kuliah nanti you ramai tau, 100 lebih. 100 lebih. Jadi mungkin ada yang fokus, ada yang tak boleh nak fokus sangat. Jadi waktu slot tutorial tu pastikan fokus betul-betul sebab dia punya grup tu lebih kecil dan pensyarah pun boleh orang kata pusing-pusing daripada depan kelas sampai ke belakang kelas, tengok you jawab ke tidak, kat mana you yang tak boleh jawab. Lagi soalannya. Ashini ni nak suruh terang balik pasal klinik. Klinik ni tak apalah, yang detailnya nanti pensyarah masing-masing akan jelaskan, akan berikan senarai nama siapa yang terlibat, siapa yang tak terlibat. Cuma dengan secara ringkasnya klinik matematik tu kami adakan untuk beri ruang ataupun nak beri kefahaman awal kepada pelajar-pelajar yang tak pernah ambil Admax ataupun dia punya Maths ataupun Admax dia kurang baik lah. Macam tu. Berapa harga buku tu? Saya rasa dalam 35, 36 macam tu lah kot. Tapi tak sampai 40 lah. Try tengok. Dekat Shopee pun ada saya rasa. Bab Admax yang akan diajar awal-awal apa ya? Sudah. Bab Admax. Dia banyak je sebenarnya. Untuk semester 1, secara ringkas, apa yang you all akan belajar untuk SEM 1 adalah berkaitan tentang algebra. Semua tu lebih kepada algebra. Algebra bermaksud dekat situ mungkin kita akan belajar matrices. You akan belajar trigonometri, function. Lepas tu apa lagi? Pembezaan, kameran. Itu untuk untuk semester yang pertama. Kalau semester kedua pula, kita lebih kepada statistik. Ada pelajar kita yang sebelum ni, ada yang suka SEM 2. SEM 1 tak suka sangat, dia kata sebab algebra. Ada juga pelajar yang suka SEM 1 tapi SEM 2 untuk statistik dia macam tak berapa nak suka mana. Ada juga macam tu. So bergantung kepada pelajar sebenarnya. Right. Apa lagi? Berapa bab semua? Chapter untuk SEM 1 kita ada 9 bab. 9 ke 8? 9. Untuk semester 2 kita ada 8 bab. Textbook ada soft copy je. Kita akan bekalkan soft copy. Tapi soft copy tu tak adalah soft copy yang directly daripada publisher sebenarnya. Yang kadang-kadang soft copy tu yang pensyarah sendiri snap daripada textbook. So mungkin dia punya apa orang kata version dia tu ada yang kelabu-kelabu sikit sebab dah snap sendiri. Macam itulah. Klinik matematik akan ada jadual asing atau ikut jadual biasa? Ikut jadual biasa yang dah diletakkan dalam jadual. So klinik maths akan ada pada hari Khamis.
Lepas tu textbook ni sama ke kalau ambil dari senior? Itu kalau senior awak beli. Kalau senior awak tak beli, tak boleh nak ambil lah. Okay? Try tanya. Saya rasa tak ramai pun yang beli sebenarnya sebab kita dah sediakan. Okay? Maksud berkeperluan tu AdMax C dan ke bawah atau macam mana? Yang tu kami akan keluarkanlah senarai nama siapa yang selayaknya berada dalam klinik Max tersebut. Okay. Klinik tu dapat based on matematik tambahan atau Max SPM. Kita akan tengok keutamaannya kita akan tengok kepada AdMax. Okay, AdMax Lepas tu bagusnya Auna Hazika. Buku teks soft copy kena bayar ke? Tak payah bayar awak. Okey. Tak payah bayar. Okey, pensyarah berikan nota ke, soalan tutorial ke, tak payah bayar. Okey. Tapi saya nak ingatkan, okey, bila mana pensyarah dah berikan nota, slide note tadi, mungkin ada pelajar yang ada tablet. Okey, ada tablet tu, dia akan conteng sajalah dekat tab sewaktu kuliah. Okey, tapi kalau mana-mana pelajar yang rasa dia tak ada lagi tab, mohon untuk print print nota yang pensyarah dah sediakan. Okey, jangan awak dengar je pensyarah tu cakap. Okey, at least bila you print soal nota-nota ataupun soalan tutorial daripada yang pensyarah bagi tu, ada bahan yang awak boleh rujuk. Okey, tak adalah awak memang mengharapkan slide daripada pensyarah dekat depan. Okey, so print. Siapa yang ada untuk print tu pula tak ada masalah. Okey, dekat sekitar kolej kediaman tu banyak sangat kedai untuk print. Okey. Apa nama buku teks? Buku teks tadi nama dia Mathematics 1 for Matriculation. Nak tunjuk lagi sekali ke? Kejap Okey, ni textbook tadi. Okey, Mathematics for Matriculation untuk SEM 1 dan juga SEM 2. Kok-koklah ada kawan-kawan ataupun senior daripada Matrix ke, boleh je try beli dengan dia dah guna kan, dia dah guna tahun lepas ke, boleh try tanya kawan. Okey. Kalau untuk lulus berapa persen? Okey, lulus adalah 40 markah dan ke atas. Okey, bukan untuk maths saja untuk semua subjek. Di UMT. Okey, di UMT. So, kalau kata pelajar dapat markah kurang daripada 40, contoh dapat 37. So, pelajar tu dikira gagal. Dan dalam dia punya slip exam, transkrip exam dia tu nanti, bila result dah dikeluarkan, dia akan jadi F lah. Okay, so nanti bila dah ada sesi dengan mentor, pembimbing siswa, mentor akan ajar awak macam mana untuk pastikan kita tak sampai ke tahap gagal. Okay, sebab you kena tahu buat calculation. Macam mana nak kira CGPA. Nak kira PNGK. Okay, so yang tu nanti waktu sesi dengan mentor masing-masing. So mentor akan tunjuk nanti. Okey, lepas tu apa lagi soalan? Presentation termasuk dalam kategori assignment? Ya, betul. Okey, presentation tu antaranya lah antara yang macam yang saya sebut tadi, assignment kita tu mungkin student present kat depan, mungkin juga student buat video, okey. So itu antaranya lah. Ada tak list nama kuliah? Tolong. Okey, yang ni kawan awak dah bagi kan. Okey. Nak bertanya exam maths 2 language, betul. Okey, kita akan berikan 2 bahasa, satu English, satu Melayu. Okey, so orang kata tak ada masalah lah untuk pelajar faham setiap soalan tu. Okey, geometry set perlu ke? Geometry set yang ada tu ke? Yang ada apa panggil? Protector apa semua tu ke? Protector. Protector, okay. Betul. Lama dah tak sebut. Itu yang rasa macam susah nak sebut. Okey, tak perlu pun. Okey, tak perlu. Kita tak guna geometry set. Okey. Kalau fail satu subjek,
sepanjang 3 semester akan auto tak dapat sijil asasi ke? Betul. Okey, walaupun satu subjek je awak fail, tak akan melayakkan anda untuk dapat sijil asasi. Okey. Buku teks soft copy adakah perlu print ataupun kita save je boleh tengok pakai iPad? Terpulang. Okey. Nak save pakai iPad saja boleh. Kalau rasa macam saya katalah, ada setengah pelajar dia nak ada kertas dengan dia, kan? Ada kertas. Ada setengah orang dia tak suka sangat nak contoh-contoh dekat tab, kan? Okey, so mungkin dia nak contoh dekat atas kertas. So terpulang, bolehlah print. Okey. So kalau tak nak print, pakai dekat tab. Okey. Klinik matematik wajib ke kalau tersenarai? Ya, betul. Wajib dan kehadiran akan diambil. Okey. Mana-mana pelajar yang tersenarai dalam klinik tapi tak hadir, yang tu pelajar kena beri sebab lah, tunjuk sebab kenapa tak hadir. Bagi dekat pensyarah masing-masing. Okey. Kita dah, orang kata pensyarah ni dah nak ajar tapi pelajar pula tak nak datang. So kalau pelajar fail dalam exam, nak salahkan siapa? Sila jawab. Nak salahkan siapa? Pelajar. Ya, betul, pelajar. Kan orang dah bagi kemudahan dah tu. Okey? Dah bagi kemudahan, dah bagi apa orang kata, ekstra lah, ekstra. Ekstra dah tu masa pensyarah spend untuk awak supaya awak lebih jelas sebelum masuk sesuatu chapter baru. Okey? So guna waktu klinik tu sebaik mungkin. Okey. Nanti bayar ke untuk soft copy? Tak payah, free je. Okey, Hidayat. Dah buang memory at Math Form 5. Janganlah buang. Benda tu kan kena lekat kat kepala. Okey? Segala basic-basic yang awak belajar waktu at Maths tu, masih lagi kita akan guna waktu asasi. Okey? So jangan buang. Pergi cari balik. Okey, Hidayat cari balik mana yang awak dah buang tu. Okey, jadi siapa yang tak terlibat dengan klinik Maths, ada masa free lah. Dengan kata lainnya macam itulah. Okey, sebab awak tak terlibat dengan klinik Maths kan. Okey, so dikira tak ada kelas lah waktu tu. Soft copy nak ambil mana? Okey, nanti pensyarah bagi. Okey, nanti ada buku latihan ke atau latihan disediakan pensyarah? Buku latihan tu tak ada. Pensyarah akan sediakan soalan tutorial. Tapi selain daripada soalan tutorial, pelajar boleh ambil inisiatif cari sendiri soalan-soalan lain. Nak cari kat mana? Nak cari kat mana soalan? Internet. Google. Cari kat internet kan takut di luar silibus. UNC dah. Boleh je nak buat rujukan. Okey. Dekat library juga, dekat library juga kita ada buku-buku latihan, buku-buku yang memang dikhaskan memang soalan je dalam tu. So you boleh cuba cari nanti. Okey? Tengok topik apa, cuba cari buku tu. Kalau tak print nak salin boleh tak? Nak salin apa Nak salin soalan ke? Ke nak salin kuliah? Nota? Jangan salin awak. Okey. Waktu kuliah fokus kepada kuliah apa yang pensyarah tengah ajar. Tapi kalau waktu kuliah dalam masa yang sama awak nak salin, dia jadi macam awak nak fokus nota. Lepas tu kadang-kadang lecturer dah next slide dah. Lepas tu awak pun dah tertinggal kat situ. Apa yang lecturer duk cakap-cakap tadi awak tak ada nak tangkap dah. Jadi lost. Okey, lost. Bila lost tak faham. Bila tak faham, pensyarah suruh buat soalan tak boleh. Lepas tu tak boleh, malu nak tanya. Bila malu nak tanya, diam macam tu. Lepas tu bila buat test, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dapat markah rendah. Dah tu macam mana? Okey? So tak perlu salin, bukan tak perlu salin, maksud saya kalau waktu working tu untuk salinan simpanan awak nak salin working tu memang awak kena salin lah. Maksud saya kalau awak tanya tak nak print tapi nak salin, kalau kata nota tu, lecture note tu awak nak salin, jangan. Okey, tak ada pun pelajar buat macam tu. Okey, jangan salin. Kita akan sediakan. So sebab tu saya kata print. Okey, print kalau dah banyak-banyak macam tu dia jadi murah je. Okey, tak payahlah print color, print hitam putih pun dah cukup. Okey. Okey, lagi apa lagi? Kalau tak print tapi buat note sendiri using phone or laptop. Okey. Kalau tablet tak apa.
Sebab tab tu dia kecil je, kadang-kadang duduk atas kita punya meja flip tu kan. Okey, yang tu muat lah. Tapi jangan buka laptop sebab laptop besar. Okey. Mungkin awak tak ada gambaran lagi waktu kuliah ni nanti macam mana bilik kuliah dia. Okey. So, bilik kuliah pelajar bila dah ramai macam ni, kadang-kadang kita dapat bilik kuliah yang kerusi. Pernah tengok tak kerusi yang sebelah kanan dia tu dia ada meja terus. Kan? Macam orang dia ada meja terus kan? Ya, betul. Yang ada meja tu. So meja tu je awak boleh guna. Kadang-kadang nanti akan adalah waktu kuliah nanti baru je pensyarah nak start. Lepas tu laptop pula dah. Kalkulator jatuh. Okey, sebab kalkulator tu akan berada atas meja yang kecil tu kan. Okey, tiba-tiba kalkulator orang ni jatuh. Tiba kat belakang pula nanti bunyi kalkulator jatuh. Nanti kat depan pula kalkulator jatuh. Sebab dia punya ruang tu tak adalah besar sangat. Okey, meja tu je, meja flip tu. Okey, so kalau laptop sangat-sangat berisiko lah. Kalau awak tersalah kena ni pun dah jatuh dah. Okey, so tak payahlah guna laptop. Okey. Notes yang pensyarah bagi diberi sebelum kelas atau pertengahan kelas? Sebelum kelas. Sebelum mula chapter baru. So, kalau untuk next week, chapter 1, kalau kita ikut teaching plan, next week untuk maths ni kita dah mula dengan chapter yang pertama lah. So, nota mungkin pensyarah akan beri, kalau tak esok dah hari Khamis kan? Okey, Khamis tak Jumaat, Sabtu lah. Macam tu. Okey. Bergantung juga kepada jadual. So, kita punya lecture untuk maths saya rasa hari Isnin tak? Okay, Selasa. Saya pun tak hafal lagi jadual. Okay. Z-score diberi ke? Oh, yang ni semester kedua. Okay, yang ni you akan belajar table Z tu pada semester yang kedua. So, yang tu kita berikanlah table tu. Jangka lukis perlu tak? Jangka lukis? Apa jangka lukis? Set geometri ke maksudnya? Ya. Okey, tak perlu. Benda pusing-pusing tu. Yang tajam tu tak payah. Lama dah tak guna langsung, okey? Tak payah yang tu. Susah tak nak pass maths exam? Tak susah. Okey, senang aja. Senang je, okey? Kunci dia apa? Fokus. Faham? Tak faham tanya, bincang dengan kawan. Tak faham lagi kawan kita explain, bincang pula dengan pensyarah. Sebab tu ada waktu consultation. Okey, soalan tutorial pensyarah bagi, buat. Okey, jangan duk tengok je soalan tu sampai tembus kertas tu. Okey, tak guna awak tengok je soalan tapi tak buat. Okey, selagi mana awak tak cuba, okey, matematik dia lain tau. Memerlukan awak untuk buat calculation, dia punya working dia tu. So, kalau let's say lah awak buat sampai tengah jalan dah stop, tak tahu dah nak teruskan macam mana. Okey, at least ada usaha, ada effort untuk selesaikan soalan tu. Kita tak nak yang student baca je soalan, ni tak boleh buat ni, susah ni. Lepas tu dia pun tak buat. Kita tak nak yang macam tu. Okey, boleh so fokus, tanya soalan, okey, tak faham tanya and then sentiasa buat latihan. Itu kunci dia lah. Ada je pelajar kita yang lepas bila keseluruhan sepatutnya markah tu pelajar takkan tahu. Okey, pelajar takkan tahu dia dapat berapa. Pelajar hanya akan tahu grade. Okey, tapi saya nak bagi tahu sebenarnya ada je pelajar kami bila dia dapat A tu dia dapat 99. Hebat tak? 99%. Okey? So kohort mana saya tak cakap lah. Okey? So itu yang awak kena kutip lah daripada awal semester. Bermula minggu depan. Okey? Alright. Doktor kalau gagal, terus kena buang dari asasi ke? Janganlah tanya macam tu. Janganlah fikir gagal. Tak payah fikir gagal. Letak jauh sikit. Letak tepi sikit term gagal tu. Okey? Nak lulus je. Jangan duk fikir gagal. Awak punya mindset, jangan duk fikir pasal yang negatif. Okay? Bila awak fikir negatif, benda-benda tu lah yang akan mempengaruhi sebenarnya. So, elakkan. Okay? Tak payah fikirlah gagal-gagal tu. Semua nak kena lulus. Dan, apa orang kata, kita punya rekod. Pelajar-pelajar asasi kita, semua lulus lah. Macam tu. Okay? Tapi lulus tu, nak kena tahu jugalah lulus macam mana. Lulus peringkat yang tinggi ke, lulus sekadar lulus sahaja ke. Tak naklah sekadar orang kata cukup makan, tak naklah macam tu. Okey, kita nak lulus yang excellent lah. Okey.
Right. Kelas Mac gabung semua student dari kuliah lain atau ikut kuliah? Ikut kuliah, tak naklah gabung. Ramai wak nak belajar macam mana ni, 650 ni kalau gabung. Satu lagi tak ada tempat pun. Nak belajar satu tempat ni tak cukup tempat pun nak letakkan 650 ni. Okay? So kuliah nanti untuk semua subjek lah ya. Kuliah adalah secara by kumpulan kuliah. Sebab tu pensyarah. Kalau kata contoh Maths tadi ada 6 kuliah, ada 6 orang pensyarah. Gitu. Okay? Lepas tu jadual normal distribution. Akan bagi ke normal distribution? Ya, ada dalam senarai formula. Madam Mimi dah jawab. Klinik matematik kena bayar ke? Kena bayar dan masa tu dia ambil masa kelas atau masa tambahan? Tak payah bayar. Okay? Tak ada pun. Tak masuk dalam yuran pengajian pun. Okay? Yang ni inisiatif daripada kami asas sistem untuk bantu pelajar-pelajar yang memerlukan, yang kategori yang saya sebutkan tadilah yang perlu masuk klinik Maths tu, so tak perlu bayar. Dan bila nak buat, dia dah masuk dalam jadual dah siap-siap masuk dalam jadual dah setiap hari Khamis. Okay? Kalau nak hadir klinik Maths tu walau tak tersenarai boleh ke? Ada orang tolong jawab dah, dia kata tak digalakkan. Macam itulah yang macam saya bagi tahu tadilah. Okay, kita nak beri prioriti kepada mereka yang memerlukan dulu. Okay? Kalau tak ada CJ asasi tu tak layak untuk sambung degree ke? Betul. Okey, ada ke bab logik maths yang macam akas songsangan kontrapositif? Semizi dah tolong jawab. Okey, akas songsangan. Tak ada. Okey. Okey, grup WhatsApp. Soalan banyak yang kebat ke? Dia bukan kebat pun, dia direct sahaja soalannya. Okay, soalan tak ada kebat-kebat pun. Kalau panjang sikit pun dia macam bagi application sikit. Contoh, okay, Ahmad pergi ke kedai bla 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 bla. So adalah sikit dia punya application dia. Gitu je, okay. Alright. Pembaris aduh, hai soalan. Pembaris panjang ada digunakan tak? Ada? Pensyarah guna sekejap. Ambil pinjam, ketuk nanti. Mana yang tak buat soalan tutorial tu, pensyarah pinjam kejap, ketuk. Tak ada pun, tak guna Pembaris pun tak guna. Okay? Aduh, hai soalan. Tapi tak apa, saya santuni semuanya. Okay. Apa lagi? So, jadi kita tak boleh bawa laptop dalam kuliah untuk buat nota. Tak payah. Bimbang kalau jatuh rosak, banyak pula duit nak kena keluar kan. Okey, ada kursi ni tak mesra untuk orang kidal. Betul. Okey, betul. So untuk special case ni nanti kita tengoklah macam mana. Dia bukanlah semuanya yang kerusi, yang flip yang saya kata tu. Ada juga kuliah yang, tapi saya rasa dalam jadual yang kita dapat tu majoritinya venue dia adalah yang kerusi ni. Okey, kursi flip tu. Tak apalah, nanti kita tengok balik yang ni untuk special case Okey, jangan bimbang. Okey, silibus asasi dan matrik sama kan? Boleh guna soalan matrik untuk buat latihan. Dia tak totally sama. Okey, hanya ada awak mungkin awak boleh compare kan? Awak tengok silibus matrik, silibus kita. Mana yang kita belajar awak boleh guna soalan-soalan daripada matrik. Mana yang kita tak belajar tak perlulah. Okey. Laptop gergasi. Okey. Nak buat assignment bolehlah guna laptop. Bukan kata tak perlu ada laptop. Boleh je, cuma saya tak galakkan. Kalau kata jatuh sekadar baiki pergi kedai bayar RM10, okey je, tak ada masalah. Ni takut nanti bila dah terjatuh tu, jatuh pecah apa semua, beribu-ribu pula awak nak kena keluar duit. Kan? So kesianlah mak ayah nak kena keluar duit pula nanti. Okey. Ya, tak payah bawa lah ke kuliah. Kecuali awak memang nak guna laptop tu untuk siapkan assignment, bawa lah. Okey. Okey, untuk laptop tu subjek maths je yang lecturer tak galakkan. Untuk subjek lain masih ada possibility untuk guna laptop. Betul, bukan saya kata tak boleh guna. Okey, saya tak galakkan sebab maths masih lagi nak kena ada kalkulator. Macam saya kata tadilah, sekejap kalkulator
Yang besar tu pun boleh jatuh kan. Okey, kalau kata awak ni sikit dengan tangan ni, laptop pun boleh jatuh. So kita tak nak lah nanti benda-benda tu yang sepatutnya boleh jimat duit, tiba-tiba nak kena spend banyak lagi nak kena baiki laptop. Okey, tapi kalau awak rasa benda tu tak menyusahkan, tak ada masalah, silakan. Tak ada masalah pun, kita tak halang. Saya pun tak halang pun pensyarah, cuma kita nasihatkan. Okey? Betul. Aiman, betul apa yang Aiman kata. Tak bawa laptop ke kuliah, subjek mat tak perlu. Tapi kalau nak bawa, nak siapkan lepas habis kuliah nak singgah library ke, nak buat assignment ke, nak cari bahan-bahan kan dekat online, nak guna you punya laptop, boleh, silakan. Okey, cuma apa yang saya nasihatkan, kami nasihatkan, awak tak buka laptop kat depan, dekat atas meja flip tu, bimbang jatuh, itu je. Okey. Amir punya soalan, nak guna nota waktu form 4, form 5. Boleh. Okey, tak ada masalah. Betul. Aiman cakap. Kita memang kena guna laptop. Memang perlu. Ada kegunaan laptop sebab you nak siapkan assignment, nak cari bahan. Okey. Tablet tak ada masalah. Boleh. Sebab tablet tak adalah saiz dia besar sangat kan. Okey. Nak bawa meja nak bawa meja sendiri boleh tak? Meja macam mana ni Aslan? Biasanya tak ada lah pelajar bawa meja sendiri. Okey. Okey, soalan Mardiah saya dah jawab tadi. Tak, dia hampir-hampir ni je lah. Awak boleh tengok yang mana yang sama Okey, itu je soalannya. Ada lagi tak? Kok ada yang tengah typing lagi ke? Mana-mana yang belum lagi join group WhatsApp dengan semua pensyarah, bukan semua, mengikut awak punya kumpulan kuliah Maths, link telah diberikan dekat ruangan chat. Okey. Ada lagi soalan? Ada? Tak ada Alright, so dekat ruangan chat pun dah tak ada soalan. Saya kira semua dah jelas lah tu. Okay. So, prepare je lah. Okay. Prepare sebaiknya untuk jadi pelajar yang terbaik lah. Okay. Yang terbaik semua pelajar ni harapan ibu bapa kan. Harapan ibu bapa. Mungkin ada antara awak semua ni anak sulung kan. Anak sulung ni first time ni mak ayah nak lepaskan kan. Nak keluar pula tu, jauh pula tu sampai ke Terengganu. Mungkin ada antara yang ramai-ramai ni dia punya statusnya macam tu. Okay, dia anak sulung, baru nak keluar, nak berdikari lah ni, nak duduk dekat college, duduk dekat universiti. So menjadi harapan ibu bapa, harapan keluarga, adik-adik nak tengok kita ni contoh kan, nak bagi contoh terbaik dekat adik-adik. So gunakan masa dekat asasi ni setahun je, tak lama tak lama. Bila awak dah masuk kuliah, okay, week 1, week 2, bla 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 bla, tiba-tiba week 7 dah. Okay, bila week 7, lepas tu cuti pula. Okay, cuti sem break kan. Okay, cuti satu minggu. Lepas tu masuk lagi minggu yang ke-8. Dah masuk minggu 8 tu, you dah macam dah busy-busy dengan nak siapkan assignment tu, assignment ni. Lepas tu ada test yang kedua pula semua. Sedar-sedar dah minggu ke-12 dah. Minggu 12 dah kena hantar assignment, apa semua, lab report. Dah nak sampai minggu 14. Okay, dah habis dah syllabus, dah habis dah semua chapter. Lecturer kata, okay, kita dah habis semua syllabus untuk semester ni. Waktu tu awak akan rasa macam, dah habis dah. Gitu. Okay. So habis SEM 1. Masuk SEM 2 pula. Ulang benda yang sama. Sekejap je. So gunakan masa dekat asasi ni sebaiknya. Okay. Sebab apa? Sebab nanti nak ke degree kan. Macam tu. Okay, boleh? Ni orang kata taklimat sekali dengan apa orang panggil nasihat lah. Nasihat. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi? Ada?
Mana-mana yang pastikan semua pelajar join grup yang sepatutnya takut nanti tak nak ada yang tertinggal ataupun terlepas. Nanti bila you tak join grup, maka nota soalan tutorial you tak dapat. Lepas tu link untuk kuliah online minggu depan pun you tak akan dapat. Sebab apa? Sebab you tak ada dalam grup tu. Ada lagi ke soalan? Jap. Okey, exam SEM 2, ada lagi soalan. Exam SEM 2 tak bercampur topik dengan SEM 1? Tak. Okey, tak Cuma basic masih lagi digunakan. Contoh waktu SEM 1 kita belajar macam mana nak differentiate. Okey, nak buat pembezaan kan? Pembezaan dengan integration, dengan kamiran. Basic untuk differentiation dan juga integration tu masih lagi digunakan pada chapter 2 waktu semester yang kedua. Bukan kata kira buang terus tau. Dikira macam basic tu, apa yang awak perlu tahu masih lagi digunakan pada semester yang kedua. Okey. Okey, nanti next SEM belajar dengan lecturer yang sama ke? Nak tukar ke? Okey, setakat ini bila pensyarah dah ajar SEM 1 tu, SEM 2 pun pensyarah yang samalah. Okey, melainkan ada kes-kes tertentu. Contoh SEM 1 tu pensyarah kita yang ni, tiba-tiba SEM 2 pensyarah kita tu cuti panjang. Okey, special case sikit. Contoh kalau macam untuk unit maths ni, mungkin akan ada cuti panjang sikit, nak cuti bersalin ke, kan? Okey. So waktu cuti bersalin tu akan ada pensyarah lain lah yang akan ganti, yang akan ajar awak, macam tu. Okey. Boleh sharekan balik tak name list untuk group by group tu? Saya baru masuk group WhatsApp, tak ada chat history. Yang mana maksud dia? Yang tu, saya rasa tadi tolong siapa, sebab saya pun tak ada dalam grup tu. Mana-mana pelajar yang kawan awak ni terlepas, dia tak tahu dia kuliah mana. Okey, ataupun kalau ada lagi pelajar yang tak tahu dia kuliah mana, awak boleh WhatsApp penyelaras. Okey, Madam Syahidah maklum tak ada lagi kumpulan kuliah. Okey. Nak tanya soalan dekat prof lain. Allah, prof nah. Prof lain selain prof yang ajar kita. Boleh, okey? Tak ada masalah. Okey, contoh awak belajar dengan saya, kan? Awak pelajar kuliah 6. Tapi rasa nak tanya soalan ni dekat Madam Mimi lah. Contoh, Madam Mimi K1. Pergilah jumpa Madam Mimi. Kami tak ada halangan. Okey? Macam tu. Saya nak tahu subtopik boleh nak sediakan mental. Tak apa. Nanti pensyarah dia akan share kan, syllabus dan juga teaching plan lah. So you akan nampak lah dia punya sub-sub apa yang you akan belajar untuk setiap chapter tu. Sekarang ni saya tak share lah. Okey. Tak ada lah. Tu je soalan. Dah lah tu soalan. Banyak dah. Okey. Boleh kan macam tu? Ada lagi tak soalan? Ada tak? Sebelum ada masa 10 minit je lagi. 10 minit saya rasa dah lama dah ni. 2.5 sampai 3.5 kan? Okey. Ada soalan? Tak ada jelas Alright, okey. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja taklimat daripada unit matematik. Semoga ianya orang kata awak nampak gambaran dia. Okey, nampak gambarannya macam mana nanti. Okey. Alright. So kalau ikutkan jadual, lepas ni kita ada taklimat untuk sesi English. Okey, tapi taklimat tu dibatalkan. Okey. So tak ada taklimat lepas ni. Jadi kiranya untuk sesi petang ni berakhir dengan sesi maths sahaja. Okey, berakhir dengan saya lah. Alright. So lepas ni dah boleh tutup. Boleh tutup laptop. Okey, tapi esok ada. Esok ada. Jangan kata esok tak ada pula. Okey, esok ada. Alright. So esok seperti dalam jadual akan berlaku seperti yang dirancang lah. Okey. So hingga jumpa lagi.
untuk minggu depan, okay, kalau boleh tengok, ada nampak kat slide ni jadualnya untuk esok. Esok adalah 11 Jun. Okay, kalau pelajar boleh tengok ni, esok 11 Jun 9 pagi hingga 1 tengah hari kita ada sesi bersama tenaga pengajar. Co-curriculum. Saya rasa co-curriculum dah buat pagi tadi. Mungkin ada sedikit perubahan. Sign in live. Sign in live. Okay, untuk pagi esok. So, berikan tumpuan pagi esok So, untuk petang ni dah boleh tutup dah. Okay, dah boleh rehat, dah boleh tarik nafas lega dah. Okay, boleh? Alright, so saya rasa itu. Boleh. Ingatkan nak tanya soalan tadi. Boleh. Alright, okay. So saya rasa itu sahaja. Jumpa lagi esok pukul 9 pagi. Pastikan semua masuk awal lah macam biasa. Pagi-pagi akan ambil apa? Akan ambil kehadiran kan? Okay, so masuk awal. Alright. Okay, so thank you semua untuk masa yang diluangkan. Okay, so jumpa lagi esok insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye. Thank you, Madam. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Madam. Thank you. Arah ajak main Among Us. Betul. Paling. Bye. Terima kasih.